Question 6D is on application of standing wave. So standing wave, dia punya application terbahagi kepada tiga. The first one is stretch string. Awak ada tali atau string awak ikat pada dua tempat untuk bagi dia tegang. And then you have open pipe and closed pipe. Awak nak tahu beza antara tiga ni, awak kena study balik lah. Saya dah bagi dah short note. So sila study balik. What is the difference between all these three applications? So sekarang kita akan tengok soalan ni. First awak kena pasti dulu dia yang mana. Dia adalah stretch string. Dah awak dah kena pasti ni soalan string. Awak boleh guna formula untuk string je lah. Atau formula untuk standing wave yang general. Outside of that, tak boleh guna. First kita ada mass, kita ada length. And then vibrating at second overtone. So untuk string, they all harmonic. So second overtone dia adalah sama dengan harmonic. So n is equal to 3. Tulis ni dulu. Then you are given the tension. So question 1, we have to calculate the wavelength of the string at second overtone vibration. Awak boleh dapatkan wavelength dari V equal to F lambda. Atau awak boleh dapatkan wavelength daripada gambar. So awak kena lukis. And then the third method is hafal formula dia. Kalau awak bijak, awak lukis lah. Sepatutnya awak dapat dari lukisan. Tapi awak boleh je hafal formula. Formula tidak diberikan. Untuk soalan pertama ni, saya akan tunjuk cara lukis dulu. Awak tahu dia adalah N sama dengan 3. And this is string kan. Kalau awak lukis standing wave pattern dia, so saya bagi tips sebelum ni, kalau string N sama dengan 3, maksudnya awak akan dapat 3 mata. Macam ni, dapat 3 mata. So, panjang string tu adalah 8 meter. Dalam 8 meter ni, cuba tengok ada berapa wavelength. From here to here is 1 wavelength. Jadi, dari sini ke sini pula adalah half a wavelength. Sekarang ni, awak boleh nampak dari gambar ni, 8 meter is actually equal to 1.5 wavelength. So, dari sini awak boleh dapat lah, lambda is actually 5.33 meter. Ini cara untuk dapatkan wavelength from diagram, lukis. Tapi let's say awak nak cepat, awak boleh je hafal formula. For string or open pipe, lambda can be calculated using 2L divided by N. And then kalau awak ada closed pipe, okay, closed pipe tu adalah pipe yang ditutup pada salah satu sisi. Macam ni atau macam ni. Dia punya wavelength can be calculated using 4L over N. Bila awak berjaya keluarkan persamaan macam ni, 1 mark. And then final answer with unit 1 mark. The second question, dia nak speed of the wave on the string, which is V. Awak boleh guna V equal to F lambda, ataupun since dalam soalan ni dia bagi tension, so kita boleh kira speed of wave on string using V is equal to tension over mu, where mu is mass per unit length. Substitute terus je. Tension is 49, mass should be in kg, which is 0.04, and then the length is in meter. Awak akan dapat speed of wave is 98.99 meter per second. Ni 1 mark, 1 mark. Third question, frequency of the sound produced. Untuk soalan 3 ni, awak boleh kira frequency using NV over 2L ataupun V equal to F lambda. Since saya dah ada V and lambda, saya guna V equal to F lambda je lah. Where V is 98.99, wavelength is 5.33, so frequency is 18.57 Hz. 1 mark for substitution and final answer with unit.